daya terbang. Ada disebut 20 minit di udara. Masalah itu kertas ni dia tak boleh landing. Bila dia landing, dia ada sayap, dia terbang, dia jatuh dan patah riuk pulang. Maka dia tak boleh buat lagi dah ujian ataupun percubaan untuk terbang. Tetapi 1000 tahun selepas tu, kita dengar cerita tentang Wright bersaudara. Kalau kita belajar sekolah dulu, siapa yang mencerita penerbangan? Wright bersaudara. Wright bersaudara kaji balik, kenapakah itu kertas boleh terbang tapi tak boleh landing? Ada sayap tapi tak boleh turun. Apa sebabnya? Maka dia kaji 1000 tahun selepas tu, dia kata ibu kertas tak buat ekor. Sayap ada, ekor tak ada. Maka dia pun kaji dan dia buat ekor. Akhirnya kita pun kenal hari ini Wright bersaudara, orang yang mencipta kapal terbang. Tetapi 1000 tahun sebelum tu, siapa yang buat inovasi? Siapa yang think outside the box? Dan inilah yang kita kata dalam Islam, kita membuka ruang untuk orang lain dapat manfaat. Bukan kita saja dapat manfaat untuk kepentingan dunia. Dan hari ini kita ada kapal terbang, kita boleh mudah untuk pergi ke sana dan kemari, buat haji, buat umrah. Dan jasa yang ditinggalkan oleh Ibnu Firnas itu sangatlah besar kepada kita hari ini. Dan begitu juga dengan peniaga-peniaga. Apabila kita buat inovasi, kita jangan ingat keuntungan dunia semata-mata. Kita juga kena ingat bahawa bagaimana kita boleh bagi harga yang murah kepada orang dapat makan makanan yang sedap. Kalau nak kerja untung, semua nak untung. Dulu kita tak beli kopi harga RM9. Kopi kedai kopi biasa je. Sekarang ni beli yang RM9. RM14. RM14. Itu semua geng-geng generasi Z. Mereka berniaga macam tu lah. Kadang-kadang kita pun tengok, itulah dia think outside the box. Boleh bagi keuntungan, tidak jadi satu halangan. Tetapi jangan lupa ada prinsip-prinsip Islam di situ yang perlu kita junjung demi